Kau dah bersedia ke untuk second baby? Aku dah bersedia dan aku dah cakap dekat Akil dalam minggu ni aku cakap kat dia, okey, anak kedua. Aku rasa aku pregnant lagi lah, babe. Hai, Ana Hazia Cinggu. Selamat Hari Raya yang ke-7 ataupun ke-8. So, hari ni kita nak pergi, sebenarnya macam tu lah, kira tamat beraya 3 orang. Lepas tu nak datang rumah aku tak ada makanan. Kalau nak ada makanan kena order lah kan. Lepas tu alang-alang fikir rumah Mak Akil ada buat makan-makan hari ni untuk familynya. So aku macam suruh je lah Ijira dengan Mira datang beraya rumah Mak Akil. Ini tetamu tu punya rumah ni. Kami kita orang. Dah sampai kan, masalahnya dah sampai kan. Okay, bye. Sekejap lah. Jom lambai sikit. Lambai sikit. Ayang. Anya ibu. Hailey, are you okay? Hailey, are you okay? Kenapa macam tu? Terkejut ibu. Are you okay, sayang? Nah. Nampak tu dia senyum. Okey ke tu? Okey. Lah. Ni apa ni baju sama? Hijau. Manalah? Ibu nak hijau ke? Tak boleh ada gemuk anak hijau pun. Baju tu tak muat. Tak apalah, braces kau hijau. Babe, apa braces aku apa? Hijau ke? Jangan Hailey. Oh sorry. Salam lah. Salam dulu. Bapak. Cepat. Wih, dah mesra lah dia. Jom masuk jom. Ni bawa kuih ke? Bawa kek ni tapi dah separuh. Patutlah aku segan dengar suara manusia kat dalam. Berapa banyak? Tu. Mana tu? Di mana masuk? Oh lah baru perasan lah banyak kasut. Jom. Kasut kau ni. Wih, thank you doh. Thank you. Ramai tanya. Berapa inci tak tahulah doh. Tu dah lama dah aku beli tu. Assalamualaikum. Dari Melaka ke semua ni? Melaka? Melaka. Wah. Pak Acik duduk depan. Salam lah. Maaf. Assalamualaikum mak. Dari Melaka tak mak? Dari Melaka. Kenapa tak sama dengan baju anak ni? Sama juga. Weh, sama macam kau. Ni kenapa baju tak sama dengan anak ni? Komplain. Braces je sama. Ni pun tak sama. Braces. Ni pun tak sama. Ni macam mana? Tak sama kan ni? Oh, sama hitam. Okey lah. Siapa ni? Cantik tak saya hari ni? Nampak lain tak? Hari ni cantik. Baik. Baru jumpa semalam. Bosan lah hari-hari jumpa dia ni. Isyira? Isyira? Mana Isyira? Isyira, kau duduk kat dinding tu Isyira. Nampak. Mira, Isyira. Tengok sikit menu apa hari ni ada. Kita ada ni, kerabu mangga, asam pedas, sambal telur rebus, sup ayam, solo gono, rendang, selo, hunyunua. Ni apa? Ikan bilis. Ada Isyira. Au ni. Lawa gila baju kau. Wow. Geram lah dia ni. Weh, dia annoy. Kau tengok muka dia. Daripada hari tu lagi yang dia annoy dengan aku. Muka dia muka judge gila. Muka tak relax. Muka macam dah hati tu kan. Macam aduh, benda tu perempuan ni. Pergi jalan kan? Apa dia? Pergi mall, pergi jalan kan? Orang kan macam comel-comel nak kan? Muka judge. Muka ada subtitle. Muka dia kerisi. Dia kena bawa makanan. Ada makanan kat Senyum lah, bawa senyum lah. Oh, dah macam kambing lah pula dah kalau macam. Siapa nak makanan? Cik Embek. Nah. Mana korang ni tak ada kiri kanan aku. Pelik lah makan seorang-seorang. Kata video trio. Oh, lupa Isyirah ada. Isyirah. Makan Isyirah jemput makan. Ada ni dua orang tengah makan. Sini. Isyirah. Oh, itu memang. Oh, borak tak berhenti. Tak berhenti bercakap. Si Auni tu. Ada je benda nak tanya. Kau ingat tak zaman dia asyik risau yang anak dia speech delay tu? Aku risau ni anak aku ni. Lepas tu kita gaduh kan. Tak apa weh. Okey ni. Betul lah ni. Umur dia sekarang memang macam ni lah cakapnya. Aku nyunyuh. Sekarang ambil kau. Maknya pening. Diam. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan mak masak tinggal banyak tu je. Memang dia nak makan sampai tu. Tambah tu. 25 biji mak masak. Berapa biji? 25. Kalau yang niaga si mak. Tapi betul weh. Tapi sambal sedap sambal ni. Kan sedap kan. Mak boleh berniaga sebenarnya. Tengok cara present dah boleh berniaga dah. Ni special ni.
Acik kena meniaga dulu. Meniaga makan? Masa tu akhir semua kecil lagi. Kena jalan nak sekolah 24 tu. Jual kuih. Tapi bukannya kuih laku dengan acik laku. Wow. Weh, betul Mak Akil dulu kan hot. Kau ingat tak? Syarat pun lawang. Dengan acik laku orang makan motor besar kan. Ha. Untung lah. Semua kuih dia borong. Hari-hari yang balik pukul 8 dah habis kuih. Yang pukul 7 pukul 8 dah habis. Dia lalu je habis. Lalu je habis. Dalam cakap mana. Nak ngorak mak tu. Nah, malam niaga. Cepat habis. Tak challenging. Tak challenging lah bisnes ni. Aku baru letak pukul 8 dah habis. Bosan. Apa dah habis? Boleh balik. Dia nak pergi kerja. Dapat suku. Ya Allah, sedapnya weh. Sedap gila weh. Ya Allah, ruginya korang Tangan jadi kan? tak dapat rasa masakan ni. Apa dia? Tangan tu jadi. Ya. Hamisah ni masak memang sedap. Puan Hamisah lah. Tengok lauk-lauk dia. Memang macam beli. Dia rasa masakan mak tapi boleh berniaga. Oh, sedap gila. Syurga dunia, alhamdulillah. Aku gabung pula semua kan. Bapak lagi sedap. Ruginya korang tak dapat makan. Ya. Nasi. Kalau korang nak makan, adik Akil ada 2 orang yang single. Seorang perempuan, seorang lelaki. Hani kan dia makan kan. Rugi saya tak kahwin dengan dia. Dah rugi korang tak kahwin dengan adik Akil. Sudah ni macam aku. Kau untung. Ha, sedap gila. Ada weh. Ada pun dah kahwin. Syirah adik dia seorang je lelaki. Lain semua perempuan. Sedap lah. Ya Allah, tak tahu nak buat apa lah. Apa dia? Tak apa, kita cuba bagi sejuk. Tak, orang kata kalau muka anak dengan mak sama, diorang panas. Betul. Tak apa, kita cuba bagi sejuk. Allah boleh. Adik jangan gitu. Pandang apa je macam pendapat tu silih. Pendapat tu tak Tapi maksudnya weh. Ya, maksudnya ya. Kalau pendapat tak sama, maksudnya dia akan panas dengan bapak dia juga. Sebab pendapat aku dengan Akil selalu sama. Habis lah ini seorang dengan dia. Lonely lah dia. Allah, sedapnya. Dah lah habis. Apa dia? Tak apa, I esok gemuk tak apa. Berapa masa rindu nak tengok korang? Nampak tak? Allah, tak nampak lah pula. Sorang-sorang. Isyirah dulu. Oh, mic kat aku dah weh. Kita nak buat trend ni apa weh? Trend TikTok apa weh? Tapi aku suka yang diorang acah-acah baca live komen tu. Yang roasting. Yang roasting cara tu. Nampak weh tu? Ada orang ni je kain lain tak? Kan acik muka ni je kan? Yang lain. Tak ada kawan lain. Tak ada kawan lain tu. Lain selalu busy. Kita tak ada benda nak buat. Saja nak pula nak ajar ramai-ramai orang. Apa boleh? Ya, husband kau nak makan mana? Situ kan? Okay, kau pula. Pas mic. Aku dah siap dah. Ada lagi ke nasi? Ada. Kau dia. Ni sedap ni. Sabar telur. Ambil semua. Mic aku kat sana. Tu sambal tu sedap. Sambal pilih lah. Banyak tau kau ambil. Banyak aku pun ambil banyak. Ni kali ketiga kan? Wow. Call siapa? Tak pun. Mak goreng telur untuk Abah Pai. Nak buat sambal telur. Hai. Sebaya Cepat masuk. Asyik sekali. tahun. Habis nanti lawan anak kau berapa ni? Nanti lawan je SPM. Hailey kena lawan Irene. Macam tu. Irene. Macam tu. Irene now. Hailey. Tekan ni. Tekan yang ni. Abah jaga ini. Keluar tak? Tu? Syirah, cepat. Nak ambil gambar kita. Oh, ni tak kira pun. Kira. Tengok. Oh, yo. Cepat. Oh, member ni, judge tu. Cantik tak aku ambil ni? Kau tengok muka dia serius tu. Mana Mira? Tak nampak Mira. Lah. Ni siapa ni? Mira tengah kecil macam tu muka. Mira tengah kecil macam tu muka. Adik, turun sikit. Ni. Macam mana lagi aku nak duduk ah? Macam ni. Macam ni. Pis macam ni ah. Pis tutup muka. Selendang.
kau ni. Memang tak ada perasaan. Sorry. Aduh, penatnya. Biar aku Untuk kita dengan koma. Aku rasa aku pregnant lagi lah, babe. Oi, tak nak buruk. Awak ni sebenarnya. Lagi sekali. Tak masalah ada orang besar tau. Sebab awak ni, cepatlah awak ni. Macam tu ni. Adik, jangan picit. Irene, no. Irene, go there. Eh, jauh sangat tu, dek. Sini je, sini. Oh, biar je. Ni. Cepatlah fokus lah ambil gambar. Jangan stop. Aduh. Shoot je lah. Cepat lah. Shoot je. Velocity. Oh, velocity sini ya. Lila dah. Dah. TikTok. Aduh. Anak aku. Thank you. Weh, mak ada kena potong tu. Ibu ni daripada kerja ibu. Yang mana? Oh, yang hijau ni. Cincing. Okey ke weh? Entahlah weh. Tak tahulah. Semua hasilnya macam entahlah, macam basi space. Tak boleh. Mana rebeng kepala Aili? Hello. Okay. Mana gambar tengok. Berat. Berharga. Allah. Yang ini tidur. Allah, ramai je nak minum. Dah lah sini. Lepas tu kita orang dah sampai dah Coffee Bean. Allah, janganlah ramai-ramai. Buat kat sini. Janganlah. Oh, yo. Kan nampak nature dia kan? Alah, jomel. Serius kan? Lama ni selendang kau Thanks the way, bapak. Thanks do. Umi. Kau macam tak ada pause Kita jumpa Umi. Ada? Jangan macam ni lah. Mesti tak like. Ni mesti tak like Raya orang ramai sangat. Ni bye. Oh, ni bye. Bye dengan HQ Oh, tak dah. tak tahulah. Lawa lawan ini. Dah besar dah. Astagfirullahaladzim. Alah, comel Ni yang kau dah ambil awal Kenapa ada nombor kat muka ni? Tak Muka akil. Tak nampak. Tapi aku lawa lah, weh. kat muka weh. Weh, cantik kan aku Kau make up seorang weh. Kau make up sendiri. Yelah. Oh. Aku kan budak seni. Tiba. Pandai tengok gambar kamera. Patutlah aku cakap. Pandai. Kenapa Hailey tak warna hitam? Sebab Dia punya IG tak tengok. tak tengok. Tu lah tu tak tengok TikTok aku. Sebab kita orang memang Inspiration lah. kita orang nak bagi memang dia je yang colour. Colour. Cantiklah gambar ni. Tak sabar nak bubuh. Nak bubuh kat mana? Oh, yang tu. Ayah aku tengok ni. Kejap kawan-kawan, kita nak tengok kupon kita dulu. Beli RM45 ke atas dapat tolak RM9. Oh, ada babe. Hari tu aku lepak Coffee Bean. Bila beli Sengatlah Mira. Lepas tu dapat voucher. Dia bagi ni sampul. Dia ada banyak lah dia bagi. Dia ada lagi dia. Aku cakap tadi warna purple kan? Dia ada lagi 2 design. Lepas tu aku nak guna dia punya sampul. Nak bagi duit raya. Sekali aku buka ada ni. Weh, si baik weh. Setiap sampul ada ni RM9. So ada berapa dapat? Kau bayangkan aku dapat 2 paket. Maksudnya 10 voucher aku dapat. Mana pergi semua lagi? Aku bagi adik Akil. Weh, pizza dia sedap tapi masing-masing dah kenyang. Pizza dia sedap. Kenapa kau nak ke? Nak okey je sebab dia halus. Pizza halus. Faham tak? Kalau raya rumah Syaz, kita order pizza. Inilah dia pizzanya. Jom raya rumah aku. Welcome. Macam strawberry, Coffee Bean tak sedap weh. Walaupun macam beg telekung tapi lawa weh. Ni warna apa? Macam hijau bukan Ui, 249 weh. Yang kecil tu kecil ni 229 weh. Mahal gila sih. Ni pahala kau tak muat, dosa kau lagi tak muat. Syira, tiramisu foto. Kau tak nak kau tak suka tiramisu ke kopi? Tapi tak minat, tak tahu kenapa. Carrot cake. Tapi dia ada weh. Dia ada tu lah yang cinnamon tu. Kau tak suka? Ni suka. Biarlah dia nak. Biarlah dia nak. Kalau orang masuk pintu tengok kita orang tiga macam ni memang pelik. Nampak macam benda lah budak-budak ni. Muka dah tua dah. Tapi act macam awal 20-an. Weh, jangan macam tu. Selalu kalau orang buat konten kan awal 20-an. Tapi umur ya Allah. Babe, kau dah 40. Kau cakap dia tu macam cikut podcast ni. Dia kan macam tu kan. Dia kan Melayu Singapura. So dia pun Melayu tu macam baku sikit. Mira.
Mira. Syirah. Kau ada bagi nama kau? Mira. Nanti Alif. Carrot cake dia. Ni Syirah nak. Kat mana? Dulu kat mana? Tak, bukannya haram pun nak sebut. Starbucks kan dulu tak boycott. Dulu kan selalu lepak Starbucks. Bawa-bawa kopi ni. Rindu Sabak tapi diorang bodoh. Kan bodoh. Korang kan tahu kan betapa aku macam apa? Yes, aku stabis. Pelik dulu nama stabis. Aku kan memang suka gila Starbucks dulu kan. Ya Allah. Sedih Starbucks. Kan tak lain satu vibe Starbucks lepak best gila. Ya, lepas tu cold brew. Yes, cold brew sedap. Caramel macchiato. Betul yang air koreka tu. Air tu. Air yang tu kan. Semacam Ya Allah sedapnya air tu. Itu tak lah, tak banyak kali ni. Banyak kali jangan macam ni lah. Malam-malam ni kita lepak tu. Malam. Sekarang what happen? Tak mana tutup babe. Lah kios je. Besar tepi kolam. Wih. Ganti. What happened to Chinese and Indian in Malaysia? Dia orang pun boycott juga. Sebab ICT Chinese dengan Indian tak Banyak Malay. Selfie dulu Selfie. sementara cantik ni. Nah, aku kena pegang. Babe, habis tu kau ada apa? Spanish latte? Yeah. Bukan ada orang tulis kat track je. Aku gelak je kerja siapa ada Spanish latte. Dia mampus lah. Sebab apa? Sebab dia pakai susu bekat. Alah, apa masalahnya? Apa masalahnya? Kan kita nak bean tu, rasa kopi bean, lepas tu campur dia punya tu. Apa problem? Itu pakai Jesus. Lah. Kerja Jesus tolong ah. Behave sikit boleh. Saya. Dia bawa tu. Ini siapa? Coklat strawberry. Strawberry. Aku tak nampak pun tadi. Tu? Tak maksudnya Tanya kat situ lah. jangan macam ni lah. Jangan nak tu. Siapa ambil? Ha? Oh, bukan. Less sweet. Ni watermelon apple cider. Bawah dia putih rupanya. Perasan pula. Mana putih? Kaya Mira, bawah dia tu Ya, putih. baju lawa. Mana kau beli, babe? TikTok. RM30 je. Aku yang nak beli ke yang RM300? RM50 pun aku tak beli. RM30 lawan ni design dia ni. Babe, kain dia tu macam kemas kan tu. Sejak ada anak dua dan suami Buat tak sikit, kaya ni. Tak beli memang mahal. Kita exception kalau suami tu kaya. Ya. Kau tahu tak, Akil asyik suruh aku buat podcast. Kenapa tak kita lawak? Ajak kita. Suruh Ajak kita ke? Tapi boleh bercakap. Tapi kau memang boleh pun. Kau bukan ada ke? Aku tak ada podcast. Kalau aku ada Hari podcast. tu kita buat podcast. Oh ya, sekejap tu. Sekejap tu. Itu aku tak edit post lagi. Itulah. Aku message aku post ni dulu kot raya dulu. Okey lah. Baru puasa. Dah terbalik. Aku tak macam mana lah bulan 1 tu punya vlog. Tunggu je. Kita orang ada buat Kau jangan podcast. cakap. Yang mana weh? Mana weh? Aku lupa lah weh. KKL tu. Kita ada buat podcast saya. Kita dalam ada. kereta. So aku cerita pasal tekak kau kena dekat tulang tu. Aku cakap kat Akin, aku boleh bercakap, tapi aku perlukan seorang lagi yang seorang yang bijak pandai. Maksudnya memang dia banyak membaca benda-benda berfakta. Betul weh. Macam contoh macam Syafa. Aku suka Syafa. Oh, kau Sarah pun suka Syafa sebab dia berilmu gila. Yes. Dia cakap tak kosong. Yes. So dia kena seorang sengal, seorang yang berilmu macam Syafa. Kalau buat podcast ni, aku tu ingin nak gabung dengan Syafa. Ya, tapi dia tak naklah mengarut sangat. Tahu tak? Aku tahu kau tak nak podcast tu macam mengarut. Tak, aku tak nak, tak ada isi, tak ada input, aku tak mau. Tapi dia macam, dia ada isi tapi dia funny. Aku suka macam tu. Sebab aku risau, aku rasa aku tak pandai. Aku rasa takut. Aku kekurangan fakta. Fakta tak betul. So aku memerlukan seorang lagi yang memang rajin. Orang buku. Gila, orang yang banyak baca. Kalau orang post pasal ilmu-ilmu dia suka baca. Kan? Rajin dia macam tu. Tak rajin. Aku tak rajin enggak. Aku hanya rajin kalau aku minat benda tu. Ya. Macam aku minat benda tu baru aku macam ni dah less sweet ni. Masih manis. Ni kalau tak less sweet aku tak tahu macam lagi mana. Ni pun dah less sweet dah. Babe, alah aku makan kek lah pula. Sedap tapi ni sedap lah. Sedap ni. Weh, ni sedap doa air ni. Weh, air ni sedap. Apa dia? Kira-kira sedap weh. Coklat mahal ni. Weh, ni sedap lah weh. Aku suka. Ada Osmanthus jelly. Tahu tak nama penuh Osmanthus. Dah rasain kau. Kau jangan terkejut weh. Apa dia? Oh, pizza. Ini ada panjang dalam itu. Kenapa weh? Dia punya Osmanthus tu. Kat situ. Oh, nama teh. Second tray. Oh, tak nampak. Nampak weh.
Air Mira manis. Aku cakap aku tak kacau habis. Ni kalau minum sampai habis ni, aku rasa kaki sebelah tinggal kat sini. Dia macam apa? Kena potong kaki terus. Aiskrim betul-betul pekat ni. Weh, ini aiskrim yang tu tak yang bekas yang ada 3 warna tu vanilla. Ya, ini super rasa Yang dah aku aiskrim cakap kan? Macam aiskrim. Aku cakap tadi. Betul, 3 warna tu vanilla, merah. Itu tak kacau habis weh. Boleh cari sikit. Coklat dia sangat coklat. Weh, aiskrim tu pun tak semanis ni. Nak tengok tak? Ni ah. Tengok, tunjuk. Ni apa nama ni? Chicken tenders. Ada 3 keping. Dah potong ke? Dia dah potong lah. Tu bau pizza Dah dia. potong dah, babe. Yang ni sedap weh. Punya bukan tangan ni, lah. Malas. sos dia sedap. Belum tu. Dengar tak sos dia sedap? Ha. Dengar. Nak ni dulu sebab ni sedap. Sedap. Tak ada gambar lah. Tak ambil gambar pun. Tak apalah. Mira. Tak mahu. Tak kan? Dia saja. Weh, ni pun sedap. Makan panas-panas sedap. Ya, pasal banyak. Tahu tak cerita baru Jisoo? Best kan. Banyak kali aku ulang tu. Boyfriend on demand. Aku tak faham kenapa orang kata Jisoo tak pandai berlakon. Kita tu Jisoo pandai berlakon. Weh, kau tengok tak cerita yang Jisoo yang cerita zombie tu? Bukan cerita zombie tu. Tapi tak tengok. Weh, Ni sebab Utopia. sebab kat cerita tu lah aku tengok dengan Aki, kita orang dua. Kita orang macam bila lagi Jisoo nak berlakon. Suka gila tengok lakonan dia. Rasa macam weh, bapak lawa gila Jisoo. Lepas tu real. Tak rasa macam buat berlakon. Tu yang pelik. Kenapa bila Boyfriend on demand tu keluar, orang kata dia tak pandai berlakon? Kenalah dengan watak dia. Faham tak? Betul lah tu dia berlakon macam tu. Sebab kena dengan karakter dia tu. Kan? Lagi-lagi aku bila kena masuk cerita dengan boyfriend macam tu, memanglah kau react macam tu sebab kau tak rasa benda tu real. Diorang bandingkan yang Inferno, Sing Inferno tu punya reaction dengan reaction siapa nama? Jisoo. Memanglah Jisoo kan dah tahu Sing Inferno, dia dah pernah tengok dah pun. Kan ada scene dia tunjuk dia tengok Dex tu. So macam of course lah bila depan mata, oh macam tu lah. Sebab kita dah tahu betul kau ada kat dalam simulation tu. Bapak gempak gila. Okay, comel. Aku suka Jisoo. Dia tak pelik daripada orang lain. Orang lain kan semua dari sisi pelik kan. Oh, Blackpink pelik-pelik dah sekarang. Tapi Jisoo masih lagi Korea dah. Bisa. Wah, aku tengok video yang kau share tu. Kan kau ke yang sembang yang aku dekat dia ada kangkang tunjuk Rabi nampak. Ada. Masa bersatu tu kan dia. Aku dah jumpa dah gambar dia. Dan aku ada screenshot juga simpan dia. Kau simpan dia ni. Jangan dengar aku ni bahaya weh. Berat aku ni ya. Kau lebih 1 tera aku bila ni. Tak yang ni 500. Tak cukup weh, dah separuh dah. Makanlah kek juga korang ni. Ya lagi lah. Oh ya, Lah. manisan-manisan ni. Cinnamon kot kita orang dua kan suka. Ada rasa tak cinnamon? Weh, mestilah weh. Sekejap ke buka DM aku bagi kat member aku. Weh, sedapnya masin. Aku nak bagi benda lain kat member. Aku nak bagi lain kat member aku. Aku tengah scroll screenshot aku kan. Lepas tu aku jumpa ni. Kejap aku cakap iklan. Bodoh kita dah. Mana? Astaga, kau dah kenapa? Semua member. I know better than men. Bau sikit mana aku? Aku tengok. Mira. Aku tengok. Macam tu. Masalahnya dah kangkang macam tu pun Tak terlondir dia punya lips tu. tak ada isi. Confident babe. Aku rasa dia seletik bawah. Itulah memang kecil. Macam mana tu? Mira. Baju cantik terus. Mira. Time ni nak batuk. Engkau ada plan tak untuk anak ketiga? Soalan Cik Pumas ke? Soalan macam bawang ke? Dia tak dengar ke soalan aku? Ada plan ke untuk anak tiga? Rasional tak ada. Kalau accident tak tahu. Kita anggap rezeki je. Oh, otak aku dia cakap accident. Ha? Accident kereta? Kenapa nak aku naik accident kereta? Kau dah bersedia ke untuk second baby? Aku dah bersedia dan aku dah cakap dekat Akil dalam minggu ni aku cakap kat dia, okey, anak kedua umur 38. Jangan. Weh, apa bodoh weh, sama 34 bodoh. Weh, bersedia.
sekejap. Dia punya bersedia tu 4 tahun weh. Orang kata rapat kan aku dah ajar kau. Aku saya macam, weh, rasa mengandung 3 tahun ni. Dia nak belum setahun tu dah nak. Bersedialah tu. Contoh kan, aku kalau nak pregnant, aku nak kena badan aku siap dulu. Betul. Orang kata kan, buat apa, rugilah kan, dah ada masa lah semua mengandung lagi. Itulah sebabnya. Macam Mak Saleh tu lah weh. Kan orang badan mengandung pun buat personal-personal. Hebatnya aku tengok. Kecerah je perut dekat situ weh. Tapi aku masa kan memang aku gym kan sebelum ni kan. Tapi bila aku mengandung Hailey, Tak kuat dah. weh barai weh nak workout. Penat weh. Tak semua badan boleh kan. Lagi-lagi dalam third trimester rasa nak tak keluar anak aku kat bawah tu. Berat. Bengang. Orang fit betul. Aku workout masa first dengan second trimester. Kecil lagi. Masuk 3 aku dah. Selamat tinggal kau dan aku. Adik-adik ramai kan. Kau kena tolong tak jaga adik-adik kau? Tak. Aku personally aku memang tak jaga adik. Sebab mak kau suruh di rumah kan? Saya rumah satu. Sebab kan orang kata kan anak sulung ni lah nak kena buat susu adik ke apa. Tapi tak, dulu ni aku macam tak ada pun suruh Syirah jaga ni, Syirah. Tak. Umi aku memang tak kacau aku. So Sarah dengan Syirah ada bahan aku. Kata kau jaga kita orang pun tak kecil. Kan Aku sebab tak kalau pelik. adik-adik lain kakak dia yang tolong. Tak. Aku tak ada. Tak ada memori aku yang tak boleh buat kerja rumah, tak boleh buat ke sekolah sebab kena jaga adik. Aku tak ada memori benda tu. Tapi Kena mengalah-mengalah ada tak? Belajar mengalah tu biasalah kan. mengalah tak sangat sebab adik aku kan jenis hyper weh. Sarah sikit aku jenis gaduh-gaduh ni tu. Dah gaduh nak tu nak Adriana. Tak ada Adriana, tak ada ni. Sarah tu memang dah jauh lah kalau dengan kau kan. Tapi Cik Adriana tu kan kira dekat juga. Sebab adik-adik sebab aku tak jaga ni sebab kita orang tak ada yang buas. Kan ada kan anak perempuan pun buas kan. Tak ada, kita orang tak ada. Kita tak ada yang buas macam tu. Kira macam adik-beradik korang memang sempurna lah. Bukan sempurna, dia cakap buas. Behave. Dia cakap tak behave saja je. macam tu lah. Genetik Genetik baik-baik je. Typical yang orang yang Gen X ni yang rasa macam apa? Alah orang zaman dulu tak ada pun macam okey je. Kita pun kira tu kan kena ada awareness. Kita betulkanlah. Kita millennial yang dah nak pergi Gen Z. Kita millennial tu kita Gen Z kan. Sebab Kita Gen Z macam kan start 1995. tu kita macam boleh sikit kan. 97. 7 ke 8 macam tu. 97. So kita 92. So Kita 5 92. tahun je. 5 Tak tahun jauh je. sangat dah. Tapi kan untuk pengetahuan korang, kalau korang rasa kita orang millennial yang tak boleh ngam dengan Gen Z, no, kita orang adalah millennial yang boleh ngam dengan Gen Z. Sebab kalau korang kata korang, aku Gen Z yang mesti buat Gen Z, tak, sebenarnya sama je. Korang pun ada. Macam contohlah aku contohlah aku tak suka sesuatu tempat kerja tu, aku nak berhenti je. Ya dia ni. Gen Z pun macam tu. Aku jenis tak fikir masa depan aku macam mana. Gen Z office aku macam tu. Ni aku Direct je okey, cakap. aku tak suka bos ni, aku berhenti. Aku direct cakap dengan bos aku. Apa dia buat ni? Aku cakap je dulu. Itulah Gen Z. Yang kau cerita tu kan yang Gen Z tempat kerja kau direct weh. Gen Z dia. Aku cakap lepas tu lepas dia cerita apa yang terjadi dengan meeting dia, aku cakap dia hebat memang Gen Z. Memang perangai Gen Z. So tak sangka dia betul-betul tahu opinion korang sangat voice. Bagi aku, otak aku fikir macam ni. Kalau dalam meeting kau komplain pasal aku, okey, kau cakap kat depan semua orang kan. Mari sini, aku bercakap juga. Kau ingat kau bos, kau boleh buat suka hati macam ni. Mari sini, aku pula Millennial cakap. macam tak akan cakap kan. Millennial macam nak jaga hati ke apa kan. Tak ada, bukan aku. Kau tahu tak kenapa aku bertindak sedemikian? Sebab begini. Sebab kau janji aku apa? Sebab yang kadang Mazara tu kan. Kadang masalah tu. Weh, aku 3 bulan je weh. Aku terus berhenti. Kerja tu okey kan. kerja Cuma tu okey management kan, je yang betul tak? barai kan. Dia ada 2 bos. Bos lelaki tu Ada sebenarnya dua okey bos je ni macam tu lah. asalnya. Yang bos Dia tak perempuan geng. tu, dia banyak suka masuk bos lelaki. Benda tu jadi macam tak biasa kerja kat situ. So aku belah. Weh, aku fotografer. Lepas tu aku kena shoot video. Aku kena shoot gambar. Aku kena edit gambar, kena edit video. 4 kerja aku buat. Komputer aku. Kamera aku. Barai lah. Kau guna semua benda ni, kau bayar gaji aku 1,700 je. Betul. Kepala otak kau 1,700 Itu aku bukan buat. budak-budak. Intern. Masa aku baru kerja, dia janji dengan aku nak belikan komputer untuk aku. Dia nak belikan kamera untuk aku kerja kat situ. Sebab aku tak nak guna barang aku. Sebab gaji 1,700. Kau bayar aku 10,000, bolehlah pakai barang aku. Betul-betul. Kau dah lah aku punya kamera tu, kamera yang ada shutter count. Benda tu kira. Lain lah kalau macam gaji tinggi, then okay. Sebab aku tak buat macam tu kat pekerja aku. Semua aku sediakan. Kecil pun barang tu aku sediakan kat pekerja aku. Itu kerja pula.
Balik pula. Kau tak cari ke kerja lain ni? Aku dah guna. Kau kena ambil baru ke kot? Kau dah ambil tisu. Tak ada. Aku tak cari lah, aku malas lah. Kalau nak cari pekerja boleh, tapi kalau macam aku buat bisnes lain tak berkait dengan video editing aku. Video editing aku kalau YouTube ke apa, biar aku edit sendiri je lah. Sebab bagi aku benda tu privacy untuk aku juga. Ada macam contoh private conversation macam tadi kan. Ada yang aku dah cut ni. So macam aku tak nak orang lain dengar. So lebih baik aku je sendiri edit. Kalau macam contoh aku memang ada video editor, aku off dah kamera. Macam tadi kalau kita nak sembang benda lain kan, aku off dulu. Tapi jadi senang lah sebab aku sendiri edit. Tapi aku tak cari lah kot. Itu nak gosip ni. Nak gosip apa? Yang mana? Yang mana? Habis lagi Marisa. Marisa. Oh Marisa. Mana? Kalau kau rajin kau stop lah kadang-kadang Umisha punya IG. Aku tak nak dah dia punya dia IG lah. IG aku tak install. TikTok. Salah. Dia punya chat, apa bukan chat yang komen. Tak sebab macam ni. Kalau kat TikTok kan, kalau aku buka kan, tapi aku jarang buka. Tapi aku tahu lah pasal kes dia orang. Tak maksudnya Kau lebih aktif kat TikTok je rasanya. Kalau aku buka je pun, aku yang keluar kat aku Marisa seorang je. Tak keluar pun pasal Misha tu. Bila kau cakap ni dia like semua Kau tu, tak pernah search kot. Aku tak search juga tapi ada pernah Ya, maksudnya korang punya environment tu ada yang Sebab AB cari. kot. Ada tu kawan-kawan korang. Ada tak? Sebab AB. Kawan korang lah. So lepas tu cakap, oh tak sangka lah dia like tu. Patutlah kau. I've been walking around, waiting for you to shine. People passing me by. Doesn't feel like I belong. Trying to keep it alive on this hungry side for a better confirmation. Yeah, I'm heading for the station. I can feel. Pergi toilet lah, tak apa. Duduk tak gelap. Oh, 29 dah banyak. Tak apa. Okey korang. Dah. Lah. Macam mana? Weh, nanti kau tengah kencing tiba gelap kan? Tapi lampu boleh. Golak lah weh. Golak weh. Tak, lampu bilik air tak kena ditutup. Tutup kot, untuk Insyirah tutup. Kita bakal mengalami Earth Hour selama 1 jam akan bergelap. Dah lepas tengah tak gelap pun. Tak gelap pun, cerah je lagi ni. Lupa. Cepatnya. Tak, kita orang pun terkejut ni. Kenapa tak gelap lagi? Sikit je. Tak adalah gelap sangat. Sikit-sikit Ni, bulat-bulat ni. Sakit lah. Tu lampu Menu menu. ni weh. Kalau macam ni hari-hari pun tak apa gelap. Mana lagi? Takkan ini je gelap je. Tak dah ni. Jomlah pergi WhatsApp. Sabarlah. Orang nak Dah habis gelap. ni. Tak habis ni. Ya tu lah. Insyirah habis kan? Tak ada krim banyak sangat. Buanglah krim tu. Buangkan tanah air. Tak, memang tak nak pun kek tu. Pelik lah kalau makan Kau tahu kek tu rasa kuat gila cinnamon. dah lah gelap. Tapi kalau macam ni tak apa. Romantis tu. Kita Ini bikin romantis. Kalau macam ni aku selalu datang Coffee Bean. Aku tak bagus suka cerah-cerah macam tadi. Ni okey. Ni je boleh buat kerja lah. Ni aku menulis pun boleh ni. Dia cakap tutup lampu tu, aku automatically gelap weh. Habis dah tak ada Ni anak mata aku kebang. Pupil kau pupil. Hilang Syirah. Tapi kalau macam ni elok lagi lah. Boleh lah pergi toilet. Pergi weh, buang najis cepat. Tak ada orang tak ada orang. Okey, ni sikit-sikit tutup. Ini yang kita nak. Ni yang kita nak, ni gelap. Nampak? Lampu semua dah tutup guys. Aku pun mensetujui. Apa dia? Air memang muka aku. Kan anak kau nombor 2 muka kau gila kan? Mini Amira. Hailey muka ikut aku gila. Mana nampak. So macam Masa mini. kecil tak nampak lagi Yeah. kan. Sekarang lagi nampak muka dia. Sekarang aku macam tengok. Ya, muka aku Tapi rambut dia ikut belah akil. Halus. Tak, bentuk rambut dia yang tengah tu. Bentuk muka dia macam akil tu. Ya, bentuk muka tak tahu. Tapi rambut tu memang ikut akil punya family. Ompok ni. Tengoklah dia punya burger tu weh. Mantap. Chubby, sekarang dah kush. Ni Hailey masa 31 Disember. Masa ni umur dia berapa bulan 7 Dia masuk ke 7 bulan. Ini masa 27 hari bulan 3. Genap 10 bulan. Tengok pipi dia. Dia kush. Masa dia 6 bulan. Dibu. Sekarang dah kush. Dia kata dia nampak budak lelaki sekarang ni semua jaga anak. Macam tu. Dia nampak. Dia mana nampak. Tengok kat luar Sebab mak dia semua pakai jadi cantik je. je. Sebab Anak lelaki
Lelaki yang macam pakcik-pakcik kita dapat apa lebih ni? Icira? Kita berdua. Weh, kat sini pun poster sama dengan dinding. Mana aku? Mira. Mira kita tandas. Oh, ya ke? Weh, kita orang, kau tahu tak ada aku apa-apa. Kita orang buat konten TikTok. You banyak gila. Banyak gila, 3-4 macam tu. 3-4 yang banyak. Lepas tu, pernah. you do. Satu video tu kita orang rekod, terus edit, terus post. Terus post Tengoklah, kau mesti tengoklah. Korang dah tengok kot kat TikTok, kat IG, kat YouTube Short. Semua aku post weh. Kalau boleh Tinggal Facebook je. Facebook, aku nak post kat mana lagi Apa lagi social media yang ada? Twitter kau tak aktif ke kan? LinkedIn. Twitter tak ada weh. Aku follow kau kan. Oh ya ke? Aku cakap, macam tak ada. Twitter tak best. Oh, aku rasa sebab Twitter aku masih best lagi dah. Kau mainlah thread. Aku tak suka. Sebab diorang kata banyak sangat negatif. So aku tak nak baca benda-benda macam tu. Bila negatif, kau tekan not interested, nanti algoritma kau bertukar. Boleh je jadi positif. Benda boleh buat. Aku tak suka dekat Twitter dah sekarang sebab banyak ads, aku rimas. Oh, okay. Bila aku scroll tu, so aku tak nak scroll following, aku nak yang scroll yang bukan following dia yang for you tu tapi dia macam banyak sangat iklan. Bila scroll iklan. Tapi dekat thread pula orang suka share affiliate, nyampah. Tapi at least kena tekan baru ada. kat bawah-bawah tu. Dan tak apa lagi lah. Ni tak adalah aku scroll nampak iklan. Hai, serabut aku. Mira, dah ni Mira, kita dah nak ending dah Mira. Kita ending Mira. Banyak weh, kita orang sembang banyak weh macam-macam tapi korang tak dapat join. Tu memang problem korang lah kan. Siapa suruh tak join? Mira tengah ni. Mira tak nampak Insyirah Mira. Kau tengok Insyirah tak nampak. Baik korang muka satu. Baik muka pukul 1 weh. Penat weh. Baru basuh muka. Aku berat dah mata ni weh. Ngantuk. Okay, bye korang. Tak tahu lah panjang ke video ni. Aku tak tahu. Aku rasa makil. Tak ada Kopi. video bazar. Kopi. Tak ada, tak panjang. Tak panjang lah. Kita buat podcast episod 2. Doa dengan kita orang. Podcast. Ada yang nak support Doa lah. Nak tak yang jadi nak sponsor? Yes, sponsor. Tapi kita perlukan seorang macam Syafa. Ya, kita perlukan Syafa. Syafa, come here. Syafa. Tapi Join cakap us. macam mana podcast sama orang? Boleh kot no? Macam US semua tu. Boleh je podcast sama ramai. Tapi mana ramai sangat. Banyaknya mau cakap. Macam 2 orang cukup kot. Maksimum 3. Kalau 3 macam mana buang aku. Nama podcast tapi kau Mira dengan Syafa je. Tiba-tiba Syafa kena mati. Tak tahu apa pun. Syafa join lah. Tiba. Tapi itulah aku post yang ni dulu kot. Baru yang kita pergi jalan-jalan tu. Sebenarnya banyak weh vlog aku tak siap lagi. Ya, aku tengok komen dia kata mana Taiwan. Taiwan pun aku tak edit lagi post. Taiwan 2 tahun dah tu. Weh, aku bukan apa tak post vlog Taiwan lagi sebab aku macam PTSD. Sebab kan aku ada bad experience dengan orang yang pergi sama-sama dengan aku tu. So aku jadi macam tolonglah aku tak nak tengok footage. Tapi baru-baru ni aku buka balik footage, aku boleh tengok. Maksudnya aku boleh tengok. So maksudnya aku mungkin dah move on. Mungkin. Tak ada dah PTSD tu. PTSD dah terpaling balik pada perang. Yo, kau tahu American Soldier kan selalunya diorang banyak PTSD. Tapi tu lah diorang suka setan. Memang layak. Tak, bukan diorang pergi pun sebab kena paksa kan. Memanglah, tapi diorang boleh. So diorang yang PTSD aku rasa mostly yang memang ada hati dan perut. Yelah macam kau kena syu dengan orang yang tak bersalah. Innocent lah, orang innocent, orang rakyat. So bila kau balik PTSD lah kan. Betul tak? Kalau orang yang setan, kalau yang memang kisah pula dia. Tak boleh dia. Tak boleh, aku tak boleh weh. So korang janganlah jadi Israel. US Army. Kalau tak kena paksa dengan Israel untuk jadi babu. Untuk buat kerja-kerja kotor. Tiba. Dah zaman Apa ni? Dah mula apa? Dah mula dah. Ni lah dia podcast kita episod 3. Tiba-tiba nak serius. Okay, bye. Okay, nampak tak? Contohlah kan. Contohlah macam tadi kes perang kan. Kita perlukan seorang lagi yang memang betul tahu pasal sejarah ni. Kalau tak kita sembang buat macam tahu je. Ada apa kan sambil apa dia? Sembang kari. Kita tak boleh. Kari tu kena ada nasi. Faham tak? Kena ada. Dia ada acak-acak. Dekat acak kena ada tu bendi. Cili panjang tu. Siapa yang mana? Syafa mungkin bendi. Akil pun seorang yang macam agak berilmu. Dia banyak benda yang dia tahu. Dia Akil. apa? Dia ni. Aku tahu betul. Kau kari, aku kuah kicap, kau yang sambal. Saya namanya sembang kari. Saya makan
Kalau ada Akil dengan Syafa, okey. Nasi kandar. Dia nasi kandar. Sembang kandar. Lagi tahun 3 orang. Sembang kari. Pok kari. Kalau Pok Syaz aku lepas tu aku jemput orang-orang lain lah untuk masuk aku punya ni lah. ada jemputan Mungkin lah. kalau nama Pok Syaz aku ajak aku punya co-host aku Syafa, and then aku ajak tetamu. Untuk kita khas kita bertiga, kalau kita ada sponsor khas dah boleh bagi sponsor studio, mic, kamera, editor apa semua ni. Kita datang je untuk bercakap. Itu baru apa itu Pok kari. Itu kari. Pok kari. Makan nasi kandar sedap kan? Wow, kenapa ni? Wow. So kita macam kita sahur lah esok Dia puasa kan lah. dia tadi samyang lah. Aku macam lapar. Kalau dapat lah kan nasi kandar sedapnya. Panas-panas saya. Pukul 1 kan. Pukul 1 nasi kandar ajak Akil. Jom yang Haili kat mana? Mita Meko ada boleh jaga. Sedapnya kan. Keluar tapi dah lah. Dia lawak lah. Dia macam pelik dah. Okay, bye. Dah lah. Bye-bye. Dah aku dah panjang dah ni nak bye-bye. Pelik sangat dah ni. Okey. Dia dah mengangar dah. Bye. Bye. Selamat Raya. Tak cakap Selamat Raya pun ni. Wi, you doh selamat hari raya doh. Maaf zahir dan batin itu ayat sepatut korang lah minta maaf kat kita orang. Kita orang tak salah. Dosa apa tu weh? Korang kot yang kena minta maaf. Hater sini. Sambal. Aku kicap pemanis je.